Ini dia 3 haiwan yang nampak comel tapi sebenarnya gangster. Korang mesti terkejut dengan yang nombor 1. Ha? Macam mana tu? Siapa tekan button like dan subscribe sekarang, abang doakan rezeki dia lancar. Cepat tekan sekarang. 3. Comel kan kucing ni? Tapi jangan tertipu. Kucing kecil ni ialah antara pemburu paling berjaya di dunia tau. Kadar kejayaan memburu dia adalah sekitar 60%. Itu dah kalahkan harimau dan singa. Nampak je comel, tapi dah macam assassin. 2. Ini nama dia honey badger. Sekali tengok macam haiwan biasa je kan? Tapi tak. Dia ni sebenarnya digelar gangster dalam dunia haiwan liar tau. Sebab honey badger ni terkenal dengan sifat berani dan agresif dia. Tengoklah, dengan singa pun dia boleh ajak by one tau. Badan kecil, tapi jiwa dia dah macam Yakuza. 1. Sekali tengok, Shrek ni nampak comel dan macam tak bersalah je kan? Tapi sebenarnya dia digelar burung penyembelih. Sebab dia akan menangkap mangsa dan cucuk mereka pada duri pokok sebelum mereka makan satu-satu. Burung ni memang psycho doh. Menurut korang, haiwan mana paling gangster? Cuba komen dekat bawah. Macam mana tu?